bertanya, adakah Datuk fikir antara guru dan murid ini adakah saling ikhlas ataupun hanya marriage of convenience? Saya rasa marriage of convenience. Marriage of Very convenience. clear. Very clear. Mereka punya kepentingan. Macam itu saya tanya, kenapa saya tanya soalan tadi, adakah marriage of convenience ataupun sesuatu yang lebih mendasar? Datuk jawab, ia adalah marriage of convenience, kerana Datuk Zahid ada masalah dan dia fikir Anwar pula sanggup memberikan jaminan kepada Datuk Sri Zahid kalau sokong mengangkat dia daripada Menteri, maka adalah timbal balas yang diberikan, dan kita saksikan perkara itu sedang berlaku sekarang. Tapi berbaloi ke dengan kita soal marriage of convenience begitu, tetapi nasib parti dan dasar perjuangan parti nampaknya berada dalam situasi yang janggal. UMNO terpaksa mensucikan DAP. Satu pihak UMNO kata no, tidak ada, kata Mak Hassan tidak ada UMDAP. Datuk Sri Zahid sendiri pun kata kenyataan dia tak betul ada UMDAP. Tiba-tiba 3 hari lepas pada tu Ngakoming buat persiaran UMDAP mantap. Dan dalam gambar tu di belakang tu seorang pegawai Datuk Zahid. Dalam yang duduk berdiri di belakang di belakang gambar-gambar itu ada seorang pegawai kanan Datuk Zahid. Mengesahkan dan sama-sama berteriak UMDAP mantap. Jadi apa signal yang nak diberikan kepada ahli dan masyarakat? Nampaknya DAP yang orang kata kontrol lah, membuat cok mohornya, cok mohon, menguasai keadaan.